cara. Cara-cara bagaimana untuk menjawab soalan-soalan objektif ini. Baik, sebab cikgu tahu kamu akan menghadapi peperiksaan pertengahan tahun. So, jika dapat soalan-soalan seperti ini, okey, so cikgu nak, kalau boleh untuk latihan ini, kamu sediakan pen, okey, untuk ikut cara cikgu. Sebab dengan soalan-soalan ini, dia ada dua function. Soalan-soalan objektif ni dia ada dua function. Function yang pertama iaitu untuk kamu memorize balik. Memorize balik, okey, fakta-fakta yang kamu dah belajar. Dan yang kedua function dia adalah untuk mengetahui cara bagaimana memilih jawapan yang betul. Itu kita nak. Baik. So, jom kita lihat cara dia. Baik. So, jika kita lihat cara dia, inilah dia. Okey, soalan nombor satu. Baik, soalan nombor satu jika kita lihat ya, iaitu Hans Kohn. Okey. Apakah maksud nasionalisme? Ingat, bila nak jawab soalan, selalu cikgu pesan. Okey, kamu underlinekan, bulatkan keyword soalan tu. Nasionalisme menurut tokoh di atas. Oh, dia nak, soalan ni dia nak tanya maksud nasionalisme. Baik. Kemudian kita perhatikan jawapan-jawapan dia. Pilihan jawapan. A. Fenomena sejagat. Nasionalisme ialah fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa. Fenomena sejagat. Ini adalah keywords untuk okey. Kita main keywords kan, kita ingat keywords. Kalau fenomena sejagat, ini Dr. R. Sundaralingam. Betul? Sundara Linggam. So, bukan Hans Kohn. So, R. Sundara Linggam. So, cikgu advise untuk kamu apa? Boleh tulis. Tulis juga, conteng juga kat nota kamu tu. Okay. Oh, R. Sundara Linggam ni. Macam tu. Supaya kamu ingat, oh yalah, fenomena sejagat R. Sundara Linggam. Baik. Perjuangan menentang penjajahan melalui persatuan dan perpaduan yang kuat. Ini rasanya Dr. Burhanuddin Al-Helmi. So ini bukan Hans Kohn. Ini Burhanuddin. Burhanuddin Al-Helmi. So itu bukan Hans Kohn. Itu tokoh dia. Cikgu salah je nama dia. Tapi Burhanuddin Helmi Y tu jadi I. Oh, iya ke? Okay, thank you. Okay. Baik, Burhanuddin Helmi. Okay, thank you, Risa. Baik. Kemudian, kesedaran dan ketegasan diri akibat ancaman terhadap kepentingan orang Melayu. Ini Profesor okay. William Arraf. William Arraf. Yes, ini William Arraf. Ini bukan Hans Kohn. Jadi kita nampak tak? Kita guna keyword saja. Dengan keywords tu kita tahu, oh iyalah, kepentingan orang Melayu. Oh, William Arraf. Yang ini Burhanuddin Helmi. Ini R. Sundaralingam. Okey, bermakna satu gerakan yang meletakkan kesetiaan hanya kepada bangsa dan negaranya. Inilah dia jawapan dia. Iaitu Hans Kohn. Nampak tak? Bila kita ingat keywords, kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Tak perlu ingat semua perkataan. Tak perlu. Tak perlu ingat every sentence. Tak perlu. Ingat keywords tu je. Okay. Itu nombor satu. Baik. So, kita pergi kepada soalan yang nombor kedua. Nombor kedua Nombor dua. Baik. Maklumat di bawah. Okey. Merupakan karya John Locke, seorang ahli falsafah Inggeris, iaitu John Locke. Okey. Iaitu Two Treatises of Government. Baik. Apakah prinsip pemerintahan yang ditekankan dalam karya tersebut? Raja berkuasa mutlak, raja berperlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, atau sistem republik berperlembagaan. Baik, macam mana nak cari ni cikgu? Kita tengok dulu. John Locke, Two Treatises of Government, ini daripada cerita mana? Cerita tentang
revolusi. Revolusi apa guys? Revolusi yang mana cerita pasal tu tertisis self-government? Revolusi, ya, keagungan. Ya, di mana? Di England. Yes. So, kalau revolusi keagungan di England, kita tahu bahawa pemerintahan sebelum tu raja berkuasa mutlak telah bertukar menjadi sistem raja apa? Raja, okey. Raja apa guys? Ah, raja apa? Ah, berperlembagaan. Ya, jawapannya adalah B. Sistem raja berperlembagaan. Macam tu lah. Macam tu cara kamu berfikir untuk menjawab soalan objektif ni. Nampak tak? So this is how. Okay, kalau kamu amalkan teknik-teknik seperti ini, insya-Allah kamu punya exam memang A. Memang A. Okay, baik. Soalan yang ketiga. Revolusi Amerika yang berlaku. So, Revolusi Amerika adalah satu keywords yang berlaku pada tahun 1776 merupakan reaksi orang Amerika menentang penjajahan British. Mengapakah revolusi tersebut tercetus? Baik. Cikgu, nombor satu jawapan dia apa? Oh, sorry. Nombor satu jawapan dia adalah D. Nombor satu D. Okay. Nombor dua adalah B. Dan nombor tiga adalah, tengah bincangkan. Nombor tiga, kenapa revolusi tercetus? Menegakkan kedaulatan parlimen, memperkenalkan pelbagai jenis cukai, macam betul. British tidak melindungi hak penduduk, macam betul. Mempertahankan pemerintahan autokratik. Ya ke? Okey. So, jawapan dia apa, guys? Ya, ya, dua dan tiga sahaja, iaitu C. Betul, dua dan tiga. Masya Allah. Cikgu gembira bila kamu dapat memberi jawapan yang betul. Nampak sangat kamu memang faham dah. Bagus. Itu yang menambah keyakinan korang ni memang boleh A ni untuk sejarah tahun apa kata 4 ni. Okey. Terbaiklah korang ni. Amin. Okey. Nampak macam calon A tak? Nampak. Nampak. Okey. Baik. Soalan yang keempat. Maklumat di bawah merupakan dua pertubuhan, okey, yang memulakan gerakan nasionalisme awal di India. Brahmo Samaj, Arya Samaj. Baik. Apakah isu yang dibangkitkan oleh pertubuhan tersebut? Kecintaan kepada budaya tempatan, okay. Pengenalan sistem pemerintahan Islam, pengenalan kepada sistem birokrasi barat, penubuhan parti-parti politik bersifat radikal. Okey. Jawapan Okey. dia A. Okey. Baik. Asal A dua kali. Oh, sorry. Yang ini sebenarnya B lah ni. Ni B, ini C, ini D lah ni. Baik. Baik. Senang sahaja. Iaitu, cikgu rasa cikgu pernah ajar kamu kan. Segan sebenarnya nak ajar balik, tapi tak apalah, cikgu ajar jugalah. Untuk menjawab soalan objektif, memang ada dua teknik saja. Iaitu teknik first impression dan yang kedua teknik tembak. Kan? Ada dua. Ini semua pelajar-pelajar cikgu daripada Form 1, Form 2, Form 3, siapa yang ikut kelas cikgu memang dia tahu. Baik, macam mana tu cikgu? Okey, boleh macam ni. Kalau katakan kamu dah tahu. Okey, kalau katakan kamu dah tahu isu yang dibangkitkan oleh pertubuhan tersebut. Jawapan dia, memang A cikgu. Kecintaan kepada budaya tempatan. Itu kalau kamu dah tahu. Yang lain-lain tu, jangan ambil kira. Sebab kamu dah yakin dengan jawapan kamu. Tapi cikgu, kalau tak yakin macam mana? Kalau tak yakin, guna teknik tembak. Iaitu, kamu jangan tanda dulu, kamu cari mana yang salah dan buang dulu mana yang salah. Contoh, kalau di India, pengenalan kepada sistem pemerintahan Islam,
pengenalan sistem pemerintahan Islam di India. Macam pelik je, macam tak kena je, buang. Kemudian, okey, pengenalan kepada sistem birokrasi barat. Pengenalan kepada sistem birokrasi barat. Tak pernah dengar pun cerita, tak pernah dengar kan? Tak pernah dengar, buang. Okey. Tinggallah A dengan D. D ni Baik. So, kecintaan kepada budaya tempatan dan penubuhan parti-parti politik bersifat radikal. Okey. Ya, kita tengok. Brahmo Samaj, Arya Samaj, ini bukan parti. Ini bukan parti. Ini gerakan nasionalisme, bukan parti. Jadi kita yakin penubuhan parti ini memang salah sebab Brahmo Samaj dengan Arya Samaj bukan parti. So jawapannya adalah A. Kita tembak A. Walaupun kita tak tahu A itu betul atau tidak, kita tembak A. Itu cara tembak yang betul. Bukan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan. Bukan. Jangan buat teknik tembak macam tu ya. Faham Syifa? Itu cara tembak yang betul, cikgu. Cikgu expose lah. Cikgu tahulah engkau orang punya teknik. Engkau orang kan. Ada yang guna surah Al-Fatihah, surah Qul Huwallahu Ahad, surah An-Nas. Tu belum lagi, okey, ayat kursi, Al-Kahfi terus. Kan. Itu Bismillah tawakal. Dan Bismillah. Nasib baik bukan tahfiz semua ni. Kalau tahfiz ni ada yang buat satu soalan, satu surah Al-Baqarah. Bila nak habis? Lagi satu 279 ayat. yang apa saya pernah nampak kan masa exam. Dia Ah, orang letak apa ABCD kat apa pemadam. So dia orang baling ah, pemadam tengok jawapan dia apa. ya, itu memang selalu berlaku kan. Letak kat pemadam tu A, B, C, D. Baling. B. B. Itu pun pernah berlaku. So jangan membongak, cikgu tahu. Tapi kalau yang betul-betul blank, lagi power. Dah lah tak tahu cara tembak. Kan? Kemudian, okey, nak fikirkan juga. Okey, kemudian tak tahu nak pakai pemadam bus semua. Sudahnya dia orang buat apa? Dalam exam, semua menung. Pandang lampu, pandang kipas. Lama pandang kipas. Kan? Kemudian bila nak jawab kan, kena pula yang duduk tepi tingkap. Duduk tepi tingkap lagi lah, kan? Weng, kan? Dengan motor. Motor laju. Ha. Kena pula duduk tepi tingkap. Kawan-kawan lalu. Shh. Habis. Itu semua gangguan. Itu semua gangguan. Jadi memang tak jadi. Okay. So, okay. Sekejap. Ada pula. Okay. Kejap Okay. So, cikgu. Ada pula orang yang nak masuk kelas pula ni. Sekejap cikgu forwardkan. Okay. Baru nak masuk ke? Okay. Baik. Baik. So, itu cara dia. Okay. Itu cara dia. Baik. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okay. Jom kita pergi. Okay. Soalan nombor 5. Gerakan Kebangkitan Rakyat Cina. Okay. So, tengok. Okay. Cina pula. Dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen, beliau mengemukakan 3 prinsip rakyat iaitu nasionalisme, kebajikan sosial dan satu lagi apa? Okay. Ini memanglah kalau nasionalisme, kebajikan sosial, confirm yang X ni adalah demokrasi. Takkanlah kekuatan tentera. Takkanlah kemajuan ekonomi. Takkanlah pemerintahan komunis. Kan nampak tak? Ya betul. Nasib baik soalan apakah X kan? Nasib baik tak tanya soalan siapakah X. Mampus nak jawab. Mungkin tak apa. Kita teruskan. Baik, kita teruskan. Said Jamaluddin. Soalan nombor 6. Said Jamaluddin Al-Afghani. Okey. Dan Sheikh Muhammad Abduh. Gambar di atas merupakan 2 orang tokoh yang mempelopori
gerakan Islam di Mesir. Apakah saranan? Apa itu saranan, cikgu? Saranan itu suggestion. Apakah suggestion gerakan tersebut? Okey, iaitu mengubah budaya tempatan, memperjuangkan kebajikan sosial, menggiatkan rasa cinta kepada agama. Cikgu, yang mana satu? Jangan serabut. Mula-mula kamu kena tengok dulu. Syed Jamaluddin Al-Afghani dan juga Sheikh Muhammad Abduh, kedua-duanya buat gerakan apa? Dipanggil gerakan apa, guys? Gerakan. Dia ada dua kan? Gerakan apa? Dia ada dua gerakan. Yaitu gerakan. Ya, betul. Gerakan Islah. Gerakan Islah. Ya, satu lagi tu, yang Pan-Islamism tu, Pan-Islamism tu hanya Syed Jamaluddin Al-Afghani. Dia seorang sahaja yang buat gerakan Pan-Islamism. Kalau berdua dengan Syekh Muhammad Abduh, itu dipanggil gerakan Islah. Itu kamu nak bezakan. Dan juga, okey, kita tahu gerakan Islam ni untuk apa? Gerakan Islam adalah untuk berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. So, nombor 6 jawapannya adalah D. Okey. So, itu jawapan dia. Nampak tak? Kalau cikgu jadi kamu, okey, kertas-kertas soalan cikgu memang penuh conteng macam ni. Memang penuh conteng macam ni. Ini tanda orang belajar. Kalau dia bersih aja, itu bukan orang belajar. Okey. So, pastikan kamu punya kertas tu berconteng-conteng macam ni. Menandakan kamu memang belajar. Cikgu suka tengok. Ya. Yeah. Cikgu suka tengok. Ya. Yeah. Baik. Kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Baik, soalan tujuh. Baik, kita tengok soalan tujuh. Baik, antara berikut pertumbuhan yang manakah ditubuhkan semasa gerakan nasionalisme berlaku di Filipina? Senang sangat ni. Yang mana satu? Ini senang sangat ni. Ah, jawapannya adalah, jawapannya adalah Katipunan dan juga Liga Filipina. Baik. Satu soalan. Liga Filipina, siapa yang anjurkan? Jose Siapa? Rizal. Jose Rizal. Yes. Dan kalau Katipunan, Katipunan ialah, ah, Katipunan ialah Andres Bonifacio. Fibonacci lain. Kau jangan macam-macam, Aidin. Fibonacci lain. Bonifacio. Okey. Ada pula Fibonacci. Kan. Tulis. Kalau dalam buku kamu tu, tulis. Okey. Andres Bonifacio. Andrew Clark lain. Andrew Clark Form 3 yang gitu. Cerita dah habis lah Andrew Clark. Dia dah tak ada Andrew Clark dalam ni. Kau jangan macam-macam, Alisa. Kan? Yang Form 3 tu dah tinggalkan. Ini dah Form 4. Okey. So, bagaimana dengan Syarikat Islam? Syarikat Islam iaitu di mana? Di Indonesia. So, bukan di Filipina. Dan Parti Komunis Filipina yang ini pula tak pernah wujud. Tak pernah wujud. So, jawapannya adalah A. Okey, 1 dan 2. So, supaya cikgu nak ajar kamu cara-cara bagaimana untuk berfikir bila menjawab soalan objektif. Baik. Okey, itu soalan nombor 7. Soalan nombor 8. Apakah isu yang dibangkitkan oleh Persatuan Belia Buddha di Burma? Senang sangat ni. Isu apa ni, guys? Ah, Isu Persatuan Belia Buddha. Senang sahaja. Iaitu isu kasut. Isu kasut. Di mana isu kasut ni iaitu apabila pegawai British, British, masuk. Masuk temple. Ya, betul. Cikgu, nombor 7 jawapan dia apa? Saya lagi.
Okey, ya betul Erina. Nombor 7 jawapannya adalah A. Jawapannya A. Baik, untuk nombor 8 jawapannya A juga. Isu kasut iaitu British masuk kuil pakai pakai kasut. Jadi itulah dipanggil isu kasut. Ya, okey. So nampak tak? Okey. So inilah cara kita analyze pilihan jawapan. Okey, soalan nombor 9. Okey, tokoh di bawah mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Tadi apa Oh, okey, baik. Okey, soalan nombor 6 tadi jawapannya adalah lupa nombor 6 jawapannya D. Berpegang kepada ajaran Islam sebenar. Okey. Berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Baik. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan tentang gambar ini. Okey, tokoh di bawah mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita di Indonesia dan nama beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Baik, apakah karya beliau yang telah diterbitkan di Eropah? Okey. Hilang gelap terbitlah fajar. Ah, Okey, jawapannya adalah D. Walaupun sebenarnya hilang gelap terbitlah terang. Tapi terbitlah itulah paling penting. Sumpah Pemuda bukan Sumpah Pemuda ni okey dibuat oleh Parti Nasional Indonesia iaitu PNI. Di bawah Soekarno. Okey itu. Okey. Putera Gunung Tahan. Okey. Parit. Apa yang parit? Okey. Soekarno, PNI dan Putera Gunung Tahan. Apa yang paritnya Malisa? Okey. Baik, Putera Gunung Tahan telah ditulis oleh uh, uh, par, Parti Parti Nasional Indonesia. Bukan dia sebut partai. Okey. Putera Putera Gunung Tahan telah ditulis oleh Pak Sako. Dan kerikil-kerikil tajam telah ditulis oleh cikgu lupa nama dia. Tapi itu semua adalah ini semua buku-buku Kerikil-kerikil tajam, Putera Gunung Tahan, Hilang Gelap Terbitlah Fajar ni adalah buku-buku. Dan Raden Ajeng Kartini telah menulis buku Hilang Gelap Terbitlah Fajar ni. Ataupun Hilang Gelap Terbitlah Terang sebenarnya. Ya. Baik. So nombor 9 adalah D. Nombor 10. Baik, nasionalisme di Thailand. Nasionalisme di Thailand bertujuan mempertahankan kedaulatan negara dan menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Bagaimana soalannya? Bagaimana Raja Mongkut mempertahankan kemerdekaan negaranya? Adakah dengan menakluk tanah Melayu, bersahabat dengan Cina, melaksanakan birokrasi Barat atau bekerja sama dengan Jepun? Jawapan memang obvious kita nampak. Apa jawapan dia guys? Tisha. Melaksanakan birokrasi barat. Jangan Tisha. Jawapan sebenarnya Raja Mongkut. Raja Mongkut sebenarnya telah melaksanakan. It's okay. Melaksanakan birokrasi barat. Apa benda birokrasi barat tu cikgu? Birokrasi barat maksudnya cara pentadbiran barat. Cara pentadbiran barat. Ah, Kenapa D tak juga cikgu? Sebab D ini okey berlaku selepas D itu berlaku selepas Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. D itu berlaku selepas bukan semasa Raja Mongkut. Ingat soalan tanya bagaimana how Raja Mongkut ini. Jadi kamu kena faham. Oh, dia mentionkan tentang Raja Mongkut. Bagaimana Raja Mongkut mempertahankan kemerdekaan negaranya. Ingat, dia ada dalam cerita Thailand, dia ada tiga fasa. Fasa yang pertama, iaitu cerita yang pertama iaitu tentang Raja Mongkut.
Dan satu lagi iaitu Raja Raja Chulalongkorn. Betul? Chulalongkorn. So itu fasa yang pertama. Kita okey, cikgu boleh explain pada kamu. Okey. So dia macam ni. Baik. So fasa pertama untuk di Thailand fasa pertama Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn. Kemudian fasa yang kedua iaitu tentang kelemahan Raja Vajiravut. Betul tak? Raja Vajiravut yang menyebabkan kita tahu bahawa okey naiklah okey revolusi dan kita tahu bahawa Fibul Songkram. Fibul Songkram ini naik menjadi Perdana Menteri. Okey di situ. Dan juga tamatnya raja berkuasa mutlak. Dan fasa yang ketiga untuk di Thailand ini iaitu berkaitan dengan penguasaan ekonomi. Ekonomi oleh Barat, oleh Barat dan orang Cina. Yeah, gitu. So di sini, Fibul Songkram juga yang telah melakukan undang-undang untuk menyekat penguasaan ekonomi oleh Barat dan orang Cina. So ini tiga fasa nasionalisme di Thailand. Entah kenapa cikgu rasa macam korang pun macam miss. Korang pun mungkin tertanya ke, macam mana cikgu ingat eh? Okey. Okey. Tak perlu miss lah kan. Okey. Kan. Okey. So, kan, Raja Chulalongkorn. Mungkin korang pun macam mana cikgu ingat eh? Ah, tak apa. Kan? Tak, sebenarnya cikgu dah bahagikan cerita-cerita itu kepada tiga-tiga bahagian, empat bahagian supaya cikgu nampak apa yang cerita kat sini, apa cerita kat sini, apa cerita kat sini. So di situ kita boleh ingat, oh, yang ini. Yang ini sebenarnya tu je. Nampak tak? Terus terang cikgu cakap kalau kamu tanya cikgu, cikgu ingat lagi tak perkataan every words yang dalam buku tu? No. Memang cikgu tak ingat every words tu. Tapi cikgu tahu the conclusion of the first fasa, second fasa dan third fasa. Cikgu dah ajar form 4 berapa tahun dah ni. Okey. Untuk pengetahuan kamu, okey kita kongsi-kongsi lah Sebenarnya cikgu dah ajar form 4, form 5 ni sejak daripada tahun 2012. Tapi 2012 tu buku KBSM tau. Buku teks dia lain. Buku teks lain. Sampai tahun 2020 barulah buku baru. Yang kamu dapat ni baru buku baru. So cikgu pun kena belajar tau daripada 2020 ni. So 2020, 21, 22, 22, 23, 24 dan 25. Almost 5 hingga 6 tahun dah mengajar benda ni. So beza, banyak beza. Kalau korang tengok buku form 4 nangis korang. Tengok buku form 4 KBSM memang nangis. Tak macam buku form 4 sekarang. Cikgu rasa cikgu pernah tunjuk pada kamu semua kan? Kan. Lagi susah ke? Bukan lagi susah. Sebenarnya lagi seronok. Kan? Tapi lagi nak nangis. Lagi seronok tapi lagi nak nangis. Sebab apa? Sebab iaitu buku-buku dia memang memang langsung orang kata apa? Bukan kata tak best, memang memang tak best lah tu sebenarnya kan. Memang tak best. Baik. Lagi susah ke? Tak. Contohnya, okey. Cikgu rasa kau pernah tengok kot. Tapi tak apalah, cikgu tunjukkan sekali lagi. Inilah dia buku teks sejarah Form 4 abang dan kakak kamu dulu-dulu yang pernah menjawab soalan SPM, dia guna buku ini. Ini dia. Okey. Iaitu buku dia yang ini. Nampak tak color dia? Okey, color dia. Pink-pink belacan. Buruknya. Buruk. Malisa, kau direct betul, Malisa. Sakitnya mata. Ya, okey. Sakit mata, oi. Kau tengok.
Kan. Ya, inilah dia contoh bukunya. Ya Allah. Inilah dia buku Form 4. Betul, ni buku Form 4 ni. Okay, buku Form 4. Ya, nanti ada skema apa entah yang baru, cikgu kena belajar balik ke maksudnya. Ya, ada kemungkinannya. Tapi biasanya sejarah tak akan diubah. Dia tak akan ubah dalam tempoh at least 10 hingga 15 tahun dia tak akan ubah. Dia akan kekal. Okay. Baik, guys. Korang tengok ni. Dari atas sampai ke bawah, gambar kecil je. Perkataan dah kau. Ah, ini macam buku zaman mak saya ni. Ya, betul. Buku zaman mak kamu. Kau tengok dah. Dah macam buku teks BM. Ya Allah, inilah dia. Kan. Ya Allah, sedihnya nak baca pun. Aduh, yai. Tapi, untuk pengetahuan kamu, okey, dalam banyak-banyak buku ni, dia ada benda yang best. Benda bestnya apa tahu? Kalau kita tengok bab yang ke-9, iaitu bab 9 ini, iaitu tentang, okey, iaitu tentang berkaitan dengan, okey, perkembangan di Eropah. Oh, ni best. Ini best. Sebab apa tahu? Bab ini kamu belajar tentang zaman gelap di Eropah. Dark Age. Ah, Kemudian juga kamu belajar ada Henry ya, Viking. Ada belajar tentang Viking. Yes, zaman Renaissance. Zaman Renaissance ada Francisco Petrarch, Niccolo Machiavelli, Giovanni Boccaccio. Ini Machiavelli. Ini best. Serious best. Leonardo da Vinci. Nampak? Leonardo da Vinci. Dan bagaimana Leonardo da Vinci ni mempengaruhi dan tokoh-tokoh Michelangelo. Kemudian gereja Katolik. Inilah dia. Okey, penjualan sijil-sijil indulgence yang menyebabkan Katolik berpecah. Okey, daripada Kristian berpecah kepada Katolik dan juga ni semua masuk exam dulu. Dulu ni semua masuk exam. Martin Luther. Okey. So, Henry. Memang best. Memang best. Christopher Columbus, Vasco da Gama. Kan. Vasco da Gama dan juga berkaitan dengan ada juga iaitu Ferdinand Magellan, revolusi pertanian, revolusi perindustrian. So, terusan cikgu cakap buku tak best, tapi cerita best. Buku tak best, cerita best. Ya, betul. So, macam sekarang ni, buku korang ni memang best. Dah lah buku best, cerita pun best. Kau tak dapat A juga, kau siap kau. Aku tikam kau nanti. Kau kau buku dah bagi cun-cun kan, lepas tu tak boleh, sabarlah cikgu, tak gurau je kan, tak, geram korang ni kan. Cikgu kan, kan, jadi korang tak dapat A juga ya, siap kau tikam korang. Okey, baik, jom. Itu dia, nasionalisme di Thailand. Kena keras dengan cikgu sangat. Okey, baik. Okey, jangan risau ya. Cikgu ni memang suka gurau-gurau, kan, dan berseluruh. Okey, semua orang dalam kelas memang tahu cikgu memang dalam kelas kita tak serius. Kita bersantai-santai, berseronok dan kita menjawab soalan dan belajar. So don't worry. Okey, don't worry. Baik. Kang ada yang ambil serius. Oh, saya tak nak masuk kelas cikgu lagi lah. Nanti kena tikam. Janganlah macam tu. Okey, baik. Okey, baik. Soalan nombor 11 hingga soalan yang seterusnya ini adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan subtopik seterusnya. Jadi cikgu rasa tak perlu apa jawab dulu sebab ini berkaitan dengan subtopik 2.7 dan 2.8. So soalan 11, 12, 13 tu biarkan dulu. Okey, kita tengok soalan-soalan ini pun semua biarkan dulu. Okey, sebab kita belum belajar lagi. Baik.
Kalau kita tengok soalan, okey, soalan struktur dan soalan esei. Soalan struktur dan soalan esei, inilah dia soalan struktur yang mana, okey, kalau siapa-siapa yang masih lagi tak tahu, latihan cikgu memang ada jawapan di sebelah. So, okey, caranya adalah jangan malu-malu nak ambil jawapan kat sebelah ni. Ini ada juga yang kata apa, cikgu, saya sebenarnya nak buat jawapan sendiri. Kenapa tak ambil jawapan sebelah? Tak naklah cikgu rasa macam tak jujur. Tak jujur tengkorang korang, ambil je lah. Ambil. Baik, contohnya. It's not different. Dia sama je. Sama je, sama je. Okey. So ambil je sebagai contoh. Okey, apakah maksud nasionalisme? So maksud nasionalisme ialah perasaan cinta yang sangat mendalam terhadap bangsa dan negara, semangat kebangsaan untuk menentang penjajahan. Oleh kerana 2 markah, ambil je 2. Itu cara dia. Tak perlu ambil semua. Ikut peruntukan markah. Kalau 2, ambil 2. Kalau 3 markah, ambil 3. Macam tu je. Dan kamu boleh praktis. Mulakan buat ayat. Maksud nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam. Ada buat tak? Ada buat tak? Ada. Okey, baik, bagus. Kalau ada, cikgu tak nak panjangkan cerita. Okey, sebab kalau dah ada, pastinya kamu dah tahu cara-cara bagaimana untuk menjawab soalan ini. Okey. So cikgu biarkan kamu untuk tak apa buat latihan. Okey. Dan kalau kamu kata cikgu macam mana nak semak jawapan? Nak semak jawapan apa lagi? Kamu dah buat ikut jawapan. Cuma okey, pastikan ambil jawapan tu ikut markah. Kalau 3, ambil 3. Kalau 4, ambil 4. Itu cara dia. Okey. Okey. So itu dah memudahkan kamu untuk kamu menyemak. But kalau kamu rasa macam ada lagi yang kamu tak yakin, tak apa, boleh PM cikgu untuk tanya sendiri. Okey. Boleh? Jigru, Zavira, Farhin, boleh? Nova? Boleh eh? Sebab cikgu rasa tidak ada apa-apa lagi perbincangan dalam latihan tu yang kita nak bincangkan. Sebab cikgu rasa why not kita sambung kepada subtopik seterusnya. Is it okay? Ke kamu dah memang macam dah, oh penatnya cikgu. Kan? Penat eh? Kan? Boleh lagi ni, betul. Okey, ingat cikgu nak didik kamu supaya bahawa supaya kamu kena sedar bahawa menjadi manusia ni memang akan selalu penat. Penat belajar, macam cikgu, penat mengajar, penat buat latihan, penat, penat, penat dan penat dan penat dan penat. Memang penat tu memang akan jadi rutin kita. Tetapi penat itu jangan jadikan dia sebab untuk you stop dan tak nak buat. Jangan. Even though you penat, continue. Continue. Supaya kamu terus mencapai apa yang kamu nak. Penatlah cikgu nak buat. Tak apa, rest for a while. And then, so, selepas rehat, buat balik. Jangan jadi macam orang-orang sekarang. Bila penat, tak nak buat lah. Malaslah nak kerja. Malaslah nak cari duit. Kan? Penatlah. Habis nak cari duit macam mana? Tak apa, minta je dengan mak. Minta je dengan abah. Oh, okey. Senang hidup nampak kan? Jangan. Okey, jangan jadikan amalan. Okey, cikgu nak train kamu supaya penat-penat pun tak apa. Go through. Okey, melaluinya dengan tenang, melaluinya dengan senang. Okey. So, tak apa. Penat-penat tu pun bukan cikgu tak faham. Cikgu faham korang pun penat. Sian korang kan. Tapi itulah. Sekarang dah berapa subjek dah? 9. 1 minggu belajar 9 subjek Form 4. Dulu tak sangka ingatkan cuma 7 8 je. Rupanya nah kau. Dah 9 dah. 9 okay, subjek. Ada yang 10 ambil kau. Ada yang 10 macam mana tu cikgu kan? Tak apa. Okay. Take it easy. Kan? Baik.
So, kita nak pergi kepada, okey, kita nak continue, okey, untuk subtopik seterusnya untuk sejarah tingkatan 4, okey, iaitu kita sambung belajar. Alright. Saya rindu kelas geografi. Penat, saya rindu kelas. Kenapa? Boleh jalan-jalan. Okey. Kelas geografi boleh jalan-jalan ya. Okey, so faham? Tak apa, tak apa, tak apa. Jom. Kita pergi kepada ya, okey, iaitu kita nak lihat subtopik 2.5. 2.5 ni. Okey. Siapa rindu tu? Masuklah kelas kelas ekonomi lain. Okey, kelas ekonomi lain. Kelas ekonomi besok. Besok form 4. Besok form 4 kelas kelas ekonomi Okey, baik. Jom. Okey, kita sambung belajar tentang 2.5. Macam cikgu cakap hari tu, okey, sebenarnya apa soalan yang kita dah bincang tu daripada 2.1 hingga 2.2.4. Semuanya tentang nasionalisme, betul? So tentang nasionalisme. So 2.5 lah bermulanya. Okey, ada tak nasionalisme di negara kita? Ada. Bermula dengan kita dah bincangkan hari itu iaitu tentang perjuangan Kesultanan Melayu Melaka, di mana kita dah belajar tentang Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mahmud Shah yang yang telah cuba mendapatkan kembali Melaka dengan 3 kali serangan terhadap Portugis, namun serangan tersebut menemui kegagalan. Kenapa gagal? Okay. Cikgu cerita pernah ceritakan bahawa kegagalan Melaka untuk menyerang balik Portugis kerana apa? Kerana tentera-tenteranya dipimpin oleh panglima daripada Negeri Sembilan. Ada cerita? Ada cerita kan? Okay. Betul lah tu. Kan. Jadi apabila panglima tentera Melaka dipimpin oleh orang Negeri Sembilan, maka berlaku kekalahan kepada Melaka. Betul? Betul, Nafal? Kan? Ah, betul lah you. Dan juga Nisa. Semua macam, bila cikgu cerita? Oh, tak cerita lagi Oh, tak cerita lagi Tak dengar lagi. Oh, tak dengar lagi? Aku tak Nope. cakap. Okey. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya, Sultan Mahmud, dia cuba nak menyerang balik tau. Nak dapatkan Melaka tu daripada Portugis. Tetapi, ni cerita dia. Tetapi, dah ada tentera-tentera ni. Dari Sultan Mahmud ni, telah kumpulkan tentera-tentera daripada seluruh negeri-negeri yang menentang. Termasuk daripada Negeri Sembilan. So, Negeri Sembilan punya tentera tu, seorang tu dipanggil Panglima. Panglima tentera tu, Laksamana tu, disuruh untuk apa? Untuk lead serangan terhadap Portugis. Jadi, dia pun dah kumpul-kumpulkan tentera tu kan. Kemudian, dia tengok Portugis masa tu dah berkawal dekat dekat Bandar Melaka kan. Jadi, Panglima ni, kan, daripada Negeri Sembilan ni, dia pun kata, okey, baik. Dah sedia ya? Udah sedia ya? Udah sedia. Oh, ni sembilan. Okey. Apa lagi? Seorang. Seorang keluar. Seorang keluar kena tembak dengan Portugis. Pak, mati. Hai. Seorang. Seorang lagi keluar. Seorang lagi keluar, serang, mati. Dan kata seorang. Seorang lagi keluar. Dia tak faham. Ah, Kenapa tak keluar semua? Dah orang pengelima Negeri Sembilan, dia kata apa? Seorang. Seorang. Dia kata, yang dia orang ni faham, seorang. Padahal dia nak kata serang. Serang. Dia nak kata serang, tapi dia kata dalam Negeri Sembilan, seorang. Seorang lah. Seorang. Kan? Dia orang ni tak faham. Oh, seorang. Pergi seorang lah. Itu kesilapannya. Orang suruh seorang, maknanya seorang ramai-ramai. Ini seorang pergi seorang-seorang. Memang matilah. Itulah jadinya dapat panglima daripada Negeri Sembilan. Sorry tergelak. Memang patut gelak pun. Memang patut gelak pun. Dan kata, Jap, tak boleh brain jap. dan kata, seorang. Maknanya serang. Seorang. Yang Ekau ni pergi seorang-seorang buat apa? Kan? Dia pergi seorang-seorang.
Seorang yang mati. Seorang. Seorang. Alamak. Itulah antara sebab kenapa. Kenapa. Ya. Kenapa Melaka kalah. Baik. Tapi ini dari sudut cerita-cerita jenaka lah, cerita-cerita jenaka. Sebenarnya kamu nak tahu, sebenarnya sejarah pun ada cerita-cerita jenaka macam tu, iaitu tentang panglima daripada Negeri Sembilan, dan salah satu sebab kenapa Portugis tak menyerang Kedah, kenapa menyerang Melaka, padahal Kedah lagi dekat. Kenapa menyerang Melaka? Sebab kalau Melaka ada 5 orang hang pun susah nak kalah. Kalau Kedah lagi banyak hang. Kan kat mana-mana dekat Kedah panggil hang. Hang nak pergi mana? Hang buat apa? Hang ni haru. Habis. Portugis dengar pun, oi tak boleh ni. Ramai gila hang kat sini. Tapi kalau dekat Melaka baru ada 5 orang hang. So then sebab itu serang Melaka. You see? So ini kita kata lawak-lawak sejarah lah. Okay? Lawak-lawak sejarah. Macam tu. Sumpahlah Portugis bikin itu. Okay. So sebagai ringan-ringan kepala kan. Aduh, ya. Itulah dia. Macam tu lah macam tu pun boleh. Macam tu pun boleh. Tak apa. Okay. Baik. Itu tanda nasionalisme. Yang kedua juga selepas itu tanda nasionalisme tu dah wujud di negara kita, iaitu apabila Sultan Abdullah cuba untuk mendapatkan kembali Pulau Pinang daripada Francis Light. Yang mana baginda telah tertipu dengan Francis Light tu. Tak nak cerita lah ni, kan? Menyampah kalau cerita. Benda ni dah cerita tahun lepas. Menyampah dengan Francis Light. Dah, biar. Okey, baik. So, itu tanda-tanda nasionalisme juga tu. Itu pun nasionalisme. Baik. Kemudian juga, dalam Form 3 hari tu, kamu belajar tentang bab 7. Penentangan yang menentang penjajah-penjajah. Seperti Dul Said, Datuk Maharaja Lela, Datuk Bahaman, Rentap, Mat Saleh, Tok Janggut, Haji Abraham Limbung. Itu semua adalah nasionalisme juga. Namun kita tahu perjuangan mereka ni memang bersifat setempat. Setempat tu maksudnya apa? Haji Abraham Limbung dekat Terengganu. Tok Janggut kat Kelantan. Datuk Bahaman dekat Pahang. Datuk Maharaja Lela Perak. Jadi dia bersifat setempat tu je. Jadi tapi walaupun bersifat setempat, tapi dia betul dengan erti nasionalisme. Maknanya selari dengan erti nasionalisme, iaitu perjuangan menuntut kebebasan. Jadi itu juga dipanggil nasionalisme. Kemudian kesedaran nasionalisme pula diteruskan lagi. Dikaitkan dengan perjuangan tokoh-tokoh agama yang dibawa oleh gerakan Islah. Uish, kita pun fikir, cikgu, gerakan Islah tu bukankah berada di Turki dan juga Mesir yang kita belajar itu kan? Betul. Tetapi ramai orang-orang tanah Melayu telah belajar di Turki dan sambung belajar di Mesir. Mereka juga terpengaruh dengan gerakan Islah ini. Maka gerakan Islah ini telah dibawa ke tanah Melayu. Oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha, Syed Syekh Al-Hadi. Ini tokoh-tokoh dia. Dan kemudian mereka meneruskan pula melalui penulisan-penulisan kreatif dan akhbar. Penulisan kreatif itu bermaksud penulisan secara novel, buku cerita. Buku cerita tentang kesedaran nasionalisme. Itu diorang nak bagi tahu. Dan ini digerakkan oleh Za'abah Zainal Abidin bin Ahmad, Muhammad Rakawi Yusof, Abdul Rahim Kajai,
Hajah Zainul Munshi ataupun Ibu Zain dan Fatimah Yaakob, dan kemudian diteruskan lagi dengan perjuangan yang digerakkan oleh pertubuhan-pertubuhan sosioekonomi oleh golongan-golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bustamam, Burhanuddin Al-Helmi. So ini semua adalah nasionalisme. Nasionalisme. Kenapa diorang buat penulisan gerakan Islah melalui pertubuhan? Kenapa diorang tak serang macam penjajah-penjajah ni dulu? Macam pahlawan-pahlawan ni dulu. Kerana mereka sedar kalau lawan British secara fizikal confirm kalah. Lawan fizikal dengan British, okey, akan menerima kekerasan pula daripada British. So, mereka ubah cara, iaitu mengubah cara dengan cara buat penulisan kreatif, kritik dalam akhbar, dalam diam-diam kritik British. Jadi itu sebab mereka menukarkannya daripada situ. Nampak tak? So ini semua dipanggil nasionalisme. Maknanya di negara kita pun sudah ada nasionalisme. Baik. Kenapa? Di sini kalau 2.6, okey, faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Apa sebab nasionalisme ni muncul? Baik. So, munculnya kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama, kerana peranan agama. So, para pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir ni terdedah dengan falsafah perjuangan gerakan Islah. Mereka yang belajar kat Mesir tu dah masuk gerakan Islah di Mesir, pimpinan Syed Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Jadi mereka ni terpengaruh. So gerakan Islah ini menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan berpandukan Al-Quran dan Hadis. Gerakan ini juga muncul untuk menentang imperialisme Barat di negara Islam. Well, pengaruh tu memang, okay, maknanya pelajar negara kita pergi ke Mesir, so dia terpengaruh dengan gerakan Islah itu. Well, cikgu rasa itu memang it happen kat mana-mana pun. Contoh macam kamu, kalau kamu belajar, sambung belajar ke Korea, Korea Selatan, kamu sambung belajar ke Korea Selatan, adakah kemungkinan besar kamu tidak terpengaruh dengan K-pop? Mesti terpengaruh. Betul tak? Sebab dia dalam kamu punya dalam kamu punya kawasan Korea Selatan tu semua dah K-pop, takkan kamu pun tak terikut, betul tak? So influenced by tu K-pop. Macam zaman cikgu dulu, okay, apabila dah keliling tu menikmati music rock, takkan cikgu pun tak rock. So rock jugalah. Kan? Jadi pengaruh tu memang tak dapat nak dihalang. Tetapi pengaruh itu pastikan kita mengikut dengan cara yang baik lah. Kan? Ada siapa kat sini yang memang K-pop fans ke? Ada cikgu tahu ni. Oh dulu. Okey, baik. Yeah. Blackpink. Lavinesh. Lavinesh. Lavinesh pun K-pop. Takkanlah Lavinesh K-pop kan. Metal rock cikgu. Yes, metal rock tu cikgu lah. Zaman COVID dulu. Oh ya ke? Taklah kan. Satu kelebihan orang India, maaf cakap, orang India, satu kelebihan adalah datanglah macam mana lagu pun, mereka akan tetap suka dengan lagu-lagu Tamil, lagu-lagu tradisi Tamil. Betul tak? Memang itu memang Indian memang macam tu, betul. Macam-macam mana pun mesti akan kan akan suka dengan ting ketak ting ting ketak ting ting ketak ting ting, dia memang macam tu. Memang itu. Yes, kita tak nafikan tu. Ya. So dia datanglah K-pop ke rock ke apa kan, dia tetap macam tu juga. So itu memang satu yang terpuji lah, which is good. Okay, sebab kamu
tetap sayang dengan kamu punya culture. Bagus tu. Okey. Baik. Okey. Baik, yang pertama, okey, faktor kemunculan gerakan nasionalisme kerana peranan agama tu. Okey, especially agama Islam lah. Yang kedua, penulisan kreatif. Inilah dia, penulisan kreatif ini. Di mana hasil sastra seperti novel, cerpen, puisi daripada tokoh nasionalis ini digunakan sebagai wadah. Wadah means medium, instrument, alat untuk mengungkap, to elaborate, untuk bercerita tentang keperitan, kesusahan hidup bangsa yang dijajah serta penderitaan rakyat. So, hal ini memberikan impact kepada rakyat untuk menaikkan semangat bagi memahami realiti hidup yang dijajah. Contoh novel, Melur Kuala Lumpur oleh Harun Aminur Rashid, Cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai, karya Pak Sako Menyindir Penjajah. Ini karya Pak Sako, Putera Gunung Tahan dan juga Anak Mat Lela Gila. Menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan kepentingan menikmati kebebasan. Oh, Anak Mat Lela Gila. Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu. Okey. Cikgu dah. Wah, buku ni kat mana Cikgu sebenarnya ada buku tau. Buku tu. Anak Mat Lela Gila. Cikgu dah baca dah. Anak Mat Lela Gila tu, tulisan Pak Sako tu. Sebenarnya cikgu nak tahu macam mana buku tu cerita tentang nasionalisme. Bila cikgu baca, sebenarnya cerita pasal apa tahu? Ada seorang orang gila dekat kampung tu. Orang gila, dia jaga baby. Yang mana baby tu ada couple, okay, dia telah membuat hubungan sulit, sudah beranak, anak tu ditinggalkan di rumah tu. So orang gila ni dia yang jaga. Jadi orang apa baby tu lama-lama besar jadi anak Mat Lela Gila. Orang gila tu ialah Mat Lela. Bernama Mat Lela. Jadi cerita tu je. Tapi apa kena mengena dengan nasionalisme? So, dalam cerita tu, Mat Lela Gila ni digambarkan memang baik walaupun dia gila. Dia jaga budak tu sampai besar. Dan sepanjang membesar tu, dia menghadapi masalah dengan British. Waktu tu pemerintahan British. British kenakan cukai, dia tak boleh bayar. Kemudian British tangkap dia, penjarakan dia. Okay, dia tak keluar. Anak dia tu dah besar, baby tu dah besar, baby tu cari dia. Mana Mak Lela Gila ni? Kan? So, rupa-rupanya Mak Lela ni gila ni telah ditangkap oleh British. Okey, kerana apa? Kerana dia dianggap gila, mengganggu orang ramai. Jadi, okey, akhirnya dibebaskan. Kemudian, Mak Lela Gila ni cari kerja, susah nak dapat kerja. Sebab orang tak nak terima dia. Kemudian, waktu itu barang-barang pun susah nak dapat, makanan susah nak dapat. Sebab British kawal everything. So maknanya sebenarnya cerita tu indirectly dia cerita pasal susahnya hidup di bawah British. So bila orang lain baca buku tu, orang kata, nilah kalau hidup bawah British macam ni lah. Kalau hidup bawah British memang macam ni lah kita. Kita akan susah macam dia ni. Nampak tak? Dia inspired. Okay, people untuk apa? Untuk bangun menentang British. Itu fungsi novel, cerpen. Walaupun cerita tu sebenarnya ialah cerita fiction. Just rekaan. Dia bukan cerita betul, bukan. Dia fiction. Dia novel. Tapi kenapa dia tulis macam tu? To inspire everyone yang baca supaya bangun. Jangan kita hidup ditekan oleh British lagi. Bangun. Itu sebenarnya. And for your information, imagine juga dalam zaman tu, semasa penjajahan British, there is no TV, no radio, no internet. Okay. So, news nak dapat kat mana? Only newspaper dan juga buku-buku serta novel. That's why diorang dulu zaman dulu baca banyak novel. Itu sebenarnya. Now you understand why
penulisan kreatif dan newspaper itu sangat penting pada zaman dahulu. Do you understand? Cakap pun dah macam British, macam penjajah. Cik. Okay, baik. So, itulah dia. Okay, penulisan kreatif. Okay, baik. Kemudian yang ketiga iaitu media cetak. Okay, di mana media cetak ni maknanya adalah okay, seperti akhbar dan majalah. Peranan akhbar dan majalah pada zaman itu adalah untuk penyalur maklumat. Okay, maknanya information dan juga to spread the news, penyebar berita, spreadkan news tu. Antara akhbar yang awal ya adalah seperti Jawi Peranakan yang menegur campur tangan British dalam soal agama Islam di Singapura dan isu bahasa Melayu. Ada juga akhbar sekolah Melayu yang digunakan untuk bahan pembacaan di sekolah Melayu. Kemunculan majalah Al-Imam, Neraca, Pengasuh memuatkan idea-idea pembaharuan. Malah akhbar Fajar Sarawak yang diterajui oleh Angkatan Intelektual Melayu diterbitkan sebagai wadah untuk mengkritik dasar pemerintahan Brooke yang mengabaikan hak dan kepentingan Bumi Putera Sarawak. Maknanya di sini, media cetak dan juga penulisan kreatif bertugas untuk apa? Untuk spread the news, untuk inspire everyone, untuk mengkritik British dan menentang penjajahan British. Itu antara faktor dia. Okay. Baik. Okay, kita ada lagi banyak lagi tapi tak apa, kita habiskan sikit dulu. Okay, iaitu yang ketiga iaitu sistem pendidikan. Yang ketiga pula. Yang keempat, sistem pendidikan di mana zaman dulu pendidikan moden Islam melalui penubuhan madrasah telah meniupkan semangat baharu di kalangan pelajar. Antara madrasah yang wujud pada zaman itu adalah Madrasah Al-Atas di Johor Bahru, Madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang, dan Madrasah Al-Idrisiyah di Kuala Kangsar. Madrasah ni sekolah. Madrasah ni sekolah sebenarnya. Dan sekolah ini menerima idea nasionalisme melalui kunjungan kedatangan para ulama kaum muda dari Sumatera Barat dan pulangnya pelajar dari Mesir, yang mana mereka menyebarkan idea kemajuan dan pemodenan kepada masyarakat dan kepada madrasah-madrasah ini. So, madrasah ini telah spread the new spirit untuk menentang British. Selain daripada madrasah juga ada iaitu Raffles Institution di Singapura, MCKK, Maktab Melayu Kuala Kangsar, MCKK yang famous tu, dan Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun SITC, Sultan Idris Training College. Ini dekat mana ni? Dekat Tanjung Malim. Inilah Vinesh tahulah ni. Kan? So SITC sekarang jadi UPSI, iaitu Universiti Perguruan Sultan Idris. Siapa-siapa nak jadi guru boleh masuk UPSI ni. Siapa-siapa nak jadi guru boleh masuk UPSI ni ya. Dan nama lama UPSI ni adalah SITC, yang melahirkan golongan yang memimpin rakyat menuntut hak untuk dapatkan pendidikan. Perguruan pendidikan cikgu. Ya, betul. Ya. Perguruan pendidikan. Yalah, betul. Maknanya pendidikan untuk membentuk guru lah. Untuk membentuk guru. Itu UPSI. So, melalui sistem pendidikan ini, pelajar didedahkan dengan idea tokoh falsafah Islam dan Barat yang memperlihatkan kelemahan bangsa yang dijajah dan mendesak British melakukan pembaharuan. Ya, betul. Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. So, itu sistem pendidikan. Juga telah mencetuskan idea nasionalisme di negara kita.
Yang kelima iaitu kemunculan golongan intelektual, iaitu seperti golongan intelektual maknanya golongan bijak pandai. Seperti Syed Sheikh Al-Hadi yang menggerakkan idea pembaharuan. Begitu juga Abdul Kadir Adabi, Datuk Undang Rembau, Muhammad Yunus Abdullah, Ustaz Abu Bakar Muhammad Said ataupun Abu Bakar Al-Bakir, serta Ibrahim Haji Yaakob. Ini golongan intelektual yang menggunakan akhbar dan juga menubuhkan persatuan untuk tiupkan semangat nasionalisme. Dan yang terakhir, kenapa berlaku nasionalisme? Ini yang selalu kamu kena faham, iaitu pengaruh luar dan serantau. Kenapa boleh ada nasionalisme di negara kita, cikgu? Iaitu adanya pan-Islamism, kebangkitan pan-Islamism, iaitu Islamic Brotherhood di Empire Uthmaniyah telah menyedarkan umat Islam untuk bersatu menentang ancaman luar. Kemudian pengaruh gerakan Islah di Mesir pula menggesa umat Islam melakukan pembaharuan. Tapi yang paling penting, pengaruh paling penting munculnya Jepun sebagai kuasa besar dunia yang berjaya menewaskan Rusia telah membuka mata penduduk tempatan untuk memperjuangkan nasib mereka. Ya, betul. For your information, back to 1918, 1921, Jepun pernah berperang dengan Rusia dan Jepun menang. Kita tak boleh imagine, Jepun negara pulau yang kecil boleh kalahkan Rusia yang besar tu, kalah dengan Jepun. Dan it happened. Jadi ini telah inspired, memberi inspirasi kepada penduduk tempatan. Dia kata apa? Jepun yang kecil tu pun boleh kalahkan Rusia yang besar. Ini kan pula kita penduduk tanah Melayu menentang British. Confirm kita boleh buat juga. So, itu telah memberi inspirasi. Nampak tak? So, bermula daripada pengaruh luar ni lah. Jepun sebagai kuasa besar. Kemudian, gerakan revolusi Cina. Pimpinan Dr. Sun Yat-sen ni turut menimbulkan kesedaran nasionalisme kerana gerakan ini berjaya menewaskan kerajaan Manchuria dan menubuhkan Republik China. Ini juga membangkitkan kesedaran rakyat di negara kita untuk menentang penjajah. Juga tentang Mahatma Gandhi di India yang menentang British tanpa kekerasan, iaitu Satyagraha, juga menjadi inspirasi. Perjuangan Jose Rizal di Filipina, Soekarno di Indonesia juga menyemarakkan usaha menentang penjajah di negara kita. Nampak tak? So, pengaruh luar tu memang kita tak nafikan. Jepun, Soekarno, Jose Rizal, sekeliling-sekeliling tu menyebabkan penduduk negara kita pun inspired. Kalau diorang boleh menentang, kenapa kita tak boleh bangun menentang British? Kita mesti bangun menentang untuk kemerdekaan kita. Itu bermulanya kesedaran nasionalisme dan faktor-faktor nasionalisme di negara kita. Baik, cikgu tahu kamu dah tepu. Cikgu tahu kamu dah tepu, tapi tak apa. Yang penting kalau kamu nak dapatkan penjelasan, boleh tengok daripada buku nota cikgu tu untuk kamu lihat semula. Okey, sebelum itu ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Okey. Okey. So, kalau ada soalan boleh bertanya sekarang sebab kenapa ya? Kerana macam cikgu cakap, subtopik 2.1 sampai 2.4 okey lagi. Okey, perjuangan nasionalisme di revolusi England, kemudian di China, India, kemudian di Philippines, Thailand semua sebagai. Okey. Tapi bila masuk 2.5 ni, dia dah start dry. Dia dah start dry. Confirm memang korang akan macam pening, ngantuk. Okey. Cikgu faham. Cikgu faham. Okey.
Dan selepas ni, subtopik 2.6, 2.7, kamu lagi akan ngantuk. Okey, dengan pembabitan golongan-golongan intelektual, faham. Tetapi, okey, trust the process. The process of learning is first listen. So walaupun kamu mungkin macam ting tong kan, so keep on listening. Keep on listening. And then nanti, continue the next time kamu baca sendiri dan tengok rakaman video kelas dan buat latihan dan kamu akan dapat. Kita kena terima hakikat. Tak apa, tak apa. Biar tak best sekarang. So, subtopik 2.7, 2.8 memang tak best. Tapi lepas itu, akan menjanjikan yang menarik. Iaitu apa? Bab 3, konflik dunia menanti kamu. Bab 3, konflik dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Menanti kamu. So, tak apa. Kena sabar. Habiskan bab 2 ni. And then, kita akan pergi kepada bab 3. Boleh Malisa? Tisha? Aini, Jingru. Begitu juga Naufal. Rizky boleh. Cikgu sekolah saya suruh buat presentation bab 3. Presentation bab 3 Apa? Bila nak kena present tu? Ah, dalam tempoh terdekat ke? Kena present tu. Okay. Bulan 5 atau 6. Jangan risau. Jangan risau. InsyaAllah, bulan 4 ni, mungkin next month, kita akan masuk bab 3. Don't worry. Dengan nota-nota sekali dah ada. Okay? Baik. Jangan risau yang itu. Baik. Okay. So, bagaimana Aidin, Ayu, Farhin? Ngantuk dan kurang ya? Tak apa. Okay. InsyaAllah. Akan digantikan dengan kejayaan. Ya, Nick Adam. Ada nak cakap apa-apa? Iris. Okey. Naufal Akil. Naufal. Ada dua orang Naufal. Kau Marina. Ada nak tanya apa-apa Kau Marina? Kasih. Okey. Ya, Rizky nak tanya apa-apa Rizky? Takkanlah dah ulang kaji ni takkan tak nak tanya. ah, tak nak tanya apa-apa. Kau dah ngantuk dah. Dah mengantuk dah. Okey. Okey. Okey, baik, tak apa. Kalau macam tu, untuk malam ni, that's all lah for today. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. So, boleh berehat. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Take care guys, selamat berpuasa. Assalamualaikum dan bye-bye semua.